Cik Karipap. Pasti kali pak. Kira beli kuih tu, kira ambil simpan nak buat duit. Wish. Karipap mau buat karipap apa tu? Duit nampak macam duit gelap lah. Duit halal, yang penting halal lah. Tak apa. Buh kat mana-mana pun yang penting tu dia bayar macam tu. Menarik, berbaloi, tukar. Berapa bulan gaji? Berapa bulan? Gaji. 2 bulan gaji. Ya, betul. Cara ni CEO yang menyamar. Aish, jangan begitu. 2 bulan gaji boleh pakai Red Magic bang. Serius abang. Ni CEO yang menyamar ni. Okey, abang Alik. Abang Alik ada booking Red Magic 11S Pro. Balik sudah sampai lah balik. Dapat percuma noh. Kali ni kita bagi sekali dengan controller untuk yang terawal. Abang tahu, abang ni orang yang terawal di Kedah, di utara Selat Bulan, yang membeli Red Magic 11S Pro ni. Serius abang pre-order dengan kita. Sebab tu dapat Cyber Red Magic Gamepad. Benda ni berkualiti yuk. Barang mahal ni. Barang limited. Barang limited kat 400 Bulan bang. ni apa? Bulan 6 ni apa? Betul bang, yang terawal saja. Dan abang pula orang yang terawal. So kita nak tengok abang unboxing boleh tak? Sebab saya pun teringin juga nak tengok. Dapat apa sekali dengan gamepad ni. Boleh ke bang? Boleh, buat tak boleh kok. Cun bang, okey cun abang payung. Abang Alik kita hari ni dia payung kita unboxing. Hak mana lu kita nak musik? Kita unboxing ni lah, phone tu lah, phone tu lah. Okey abang, pisau dia. So bismillah bang. Kita nak tengok barang baik Red Magic 11S Pro. Dia design dia ada overhaul sikit lah, ada perubahan daripada Red Magic biasa. So memang cantik lah. Teringin nak tengok. Abang order colour black tau. Ya, Night Freeze. Night Freeze. Dia punya code name lah, Night Freeze. So abang daripada mana bang? Saya dari Pantai Merdeka. Dari Pantai Merdeka. Muka legend bang. Tapi jiwa kita gamer. Abang main game apa bang? Genshin ada. Genshin Impact? Ya, Genshin Impact main? Muka kena nampak macam mat motor. Tapi main Genshin Impact bang, game anime. Kita layan-layan. Kita layan-layan bang. So Red Magic 11S Pro ni memang padu lah. Kalau nak main Genshin Impact, Honkai Star Rail, Wuthering Wave, game berat-berat. This is the king. The king of the gaming phone. Dapat kotak lawa bang tu. Allah sangkut dah. Allah sangkut pada tak semua lah. Tak semua. So ni saya tak tepi dulu. Tepi dulu. Okey, saat-saat yang kita nantikan Red Magic 11S Pro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan bismillah. Bismillah. Dia pelan tapi pasti mana. Biar lambat asal selamat. Betul. Barang baik bang, barang baik. Barang limited ni. Barang limited. Apa? Okey, so ni kotak dia pun tapi sama je lah.